bersama-sama kita saksikan perbarisan masuk pembawa bendera kejohanan yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa tertinggi unit uniform, tunas cadet remaja sekolah dan pengakap yang mewakili unit-unit beruniform sekolah kebangsaan api-api. Majlis kita akan diteruskan lagi dengan upacara menaikkan bendera kejohanan. Berkibarlah sudah bendera kejohanan sepan tahunan sekolah kebangsaan api-api bagi tahun 2025 kali yang ke-44. Acara yang seterusnya adalah bacaan lafaz ikrar kejohanan yang akan diketuai oleh adik Hairizan bin Ramli. Dipersilakan. Dipersilakan juga kepada pembawa bendera kontingen yang bertanding maju ke hadapan untuk bersama-sama mengiringi lafaz ikrar kejohanan. Bahawa kami murid sekolah kebangsaan api-api Berika akan mengambil bahagian dalam kejohanan olahraga tahunan 2025 dengan bersungguh-sungguh patuh kepada undang-undang dan akan bertanding dengan penuh semangat kesukanan demi mempertingkatkan mutu sukan sekolah kami. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang dihormati Tuan Haji Muhammad Johari bin Sartus, pengarah syarikat Aspire Enterprise, merangkap yang diperkuat PIBG Sekolah Kebangsaan Simpang Renggak. Kami sudi menerima tabik hormat daripada semua kontingen yang mengambil bahagian pada sukan tahunan pada hari ini. Terima kasih Tuan.